terima kasih. Kita baru selesai mesyuarat Majlis Pakatan Rakyat dan kita akan mulakan dengan kenyataan atau pengumuman daripada Yang Berhormat Tan Sri Khalid Ibrahim, Menteri Besar Selangor, tentang keputusan keadilan yang dipersetujui oleh Mesyuarat Majlis Pakatan Rakyat mengenai calon Dewan Undangan Negeri Kajang. Saya ingin mengumumkan bahawa Ahli Dewan Negeri Kajang telah meletakkan jawatan. Oleh sebab itu, kita telah mengadakan perbincangan untuk menentukan pertandingan kursi tersebut, dan Parti Keadilan yang dalam mesyuaratnya dan dipersetujui oleh Pakatan Rakyat akan meletakkan calon Parti Keadilan, sebab kursi itu sekarang dipegang oleh bekas kursi itu dipegang oleh Parti Keadilan yang telah meletakkan jawatan. Itu satu. Jadi Parti Keadilan akan menyertai pilihan raya kecil di Kajang. Kedua, Parti Keadilan berserta dengan Pakatan Rakyat bersetuju untuk meletakkan calon Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon yang akan bertanding di Kajang. Jadi oleh sebab itu, saya berharap, saya percaya sokongan rakyat untuk menentukan kejayaan keadilan dan Pakatan Rakyat bukan saja di Selangor dan juga di Malaysia akan berterusan. Kita mesyuarat dan keputusan kita ialah menumpukan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Kajang, dan keputusan kita bersama untuk memastikan pimpinan Pakatan Rakyat seluruhnya bergerak menjadikan Selangor sebagai base yang kuat, menyokong langkah yang diambil dan prestasi baik Kerajaan Negeri Selangor sekarang untuk menjadikan dia landasan penting, membuktikan keupayaan kita untuk mengambil alih Putrajaya kemudian. Jadi setakat ini keputusan kita meminta supaya Tan Sri Khalid meneruskan kerja-kerja dia sementara kita tumpu dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Kajang. Datuk Seri, apakah sebab sebenarnya kursi itu dikosongkan? Kita ucap terima kasih kepada YB bekas Yang Berhormat CC Lee yang berkhidmat dengan baik, tetapi beliau merasakan masa untuk beliau berundur dan beliau memikirkan perlu memberikan ruang dan untuk kita tingkatkan usaha di Selangor, dan kita ucap terima kasih kepada dia. Ya, kita mesyuarat dalam majlis pimpinan Pakatan Rakyat memberi sokongan yang penuh kepada Kepala Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita akan gereja erat. Sorry again. I'm sorry. Okay, alright. Kid is not too well. Short one. Ya. Erat supaya kita boleh mencapai satu kemenangan yang cemerlang. Sebagaimana semangat dalam Pakatan Rakyat, PAS juga daripada PAS juga akan memastikan bahawa calon dan juga kursi yang akan dipertandingkan oleh Pakatan Rakyat, kami akan memberikan sokongan yang sepenuhnya dan memastikan insya-Allah kejayaan akan berpihak kepada Pakatan Rakyat. Terima kasih.